23 tahun pada tarikh 9 Februari. 9 Februari transfer 100.5 dan tak ada TPC macam ini. Okey. Dan saya bermula sebagai part time. Siapa kat sini bermula sebagai part time? Angkat tangan. Okey, nice. Okey. Korang bermula sebagai part time ataupun full time, itu nombor 2. Tapi nombor 1 yang paling penting, hati korang ni fully full time. Okey? Fully tak dulu habis. Tak tahu nak intro apa dah ni. Boleh. So, saya bermula sebagai part time dan saya ambil masa 6 bulan untuk collect booking yang pertama. Berapa bulan? 6 bulan. Berapa bulan? 6 bulan. Baru collect 1 booking. So sementara 6 bulan tu apa dapat? Dapat ilmu, dapat pengalaman, dapat travel. Tapi tak ada booking lah. 6 bulan. 6 bulan So kalau ini reality, saya bagi tahu reality hidup saya. Saya tak nak orang dengar cerita best. Saya cerita benda tak best. Tadi lagi ke? Okey, baik. So saya tak nak cerita panjang-panjang sebenarnya. Terpaksa cerita panjang. So apa lagi nak masuk Sekadar nasi goreng. Sebenarnya lagu tadi tu saya nak main sampai habis. Sebab last kali tu dia ada satu ayat. Kita main lagu lah. Boleh. Semua bangun. Semua bangun. Okay, kita mula balik intro Semua kalau boleh telinga fokus dekat lagu. Kuat lagi. Semua. Kuat lagi. Okay, semua macam ni. Abang, belakang, buat. Aku pun banyak kali. Semua buat. Sendiri. Buat. Kau pun boleh. Fighting. Aku boleh, kau boleh, aku boleh. Semua tak hafal. Are you okay? Are you good? Team Safrij. Last one. Team Safrij. Okey, baik. Bagi tepuk tangan untuk diri anda. Terima kasih. Energi anda memang energi yang power. Saya yakin hari ni boleh collect booking. Amin. Okey, terima kasih semua. Boleh duduk dengan gembira.
Okay. So, sabar dulu. Dah kantoi. Baik balik. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So, saya tadi dah cerita kan. Saya bermula pada 9 Februari 2023. 6 bulan saya part time baru dapat first booking. Okay. Dan lepas saya dapat satu booking tu 6 bulan kot, macam-macam benda saya belajar. So once saya dah dapat satu flow rentak tu, alhamdulillah, bulan ke-7 satu booking, bulan ke-8 satu booking, bulan ke-9 satu booking, bulan 10 dua booking, bulan ke-11 satu booking balik, bulan ke-12 dua booking. So consistent. Okay. Dan apa jadi lepas tu? Alhamdulillah, Allah temukan saya dengan Tuan Somad semalam tu, yang ajak X tu. Dia ni jumpa saya, dia kata, Darwish, saya nak run X. Saya X pun tak pernah dengar pada tu. X library. Siapa yang dah run X, dia tahulah. X manager dia biasa dengar lah. Itu Tuan Somad ni, dia ajak saya, Darwish, saya nak run X ni, kamu jawab WhatsApp. Saya pun tentu memanglah booking satu, tapi komisi tak masuk kan. Saya pun terang je, saya ada RM500 je ni kalau nak spend ads. Lepas tu dia cakap, tak payah, duit dia. Mula-mula dia seronok, okey lah. Lepas tu dia takut balik, dia ni nak invest kat aku ni. Takut juga kan, kita ni closing 1-2 bulan je, sebulan. Lepas tu saya cakap, Somad, kalau nak buat duit, pergi invest kat Syauqi sebulan 5-6 bulan, booking sebulan. Saya ni 1-2 je, kebanyakannya 1 sebulan. Lepas tu dia cakap saya macam ni, Darwish, kalau aku rugi, aku okey je. Oh, saya dengar tu saya seronok lah. Okey, jalan dia run ads. Saya pun dapat leads yang saya boleh melimpah. Kalau sebelum ni part time sebulan 5-6 leads sebulan. Saya mendapati anda semua diberikan berapa leads? 100. Baru masuk 100 lead. So saya awal dulu cari sendiri. Sebulan 5-6 leads. Sukar tak perjalanan saya? Senang tak perjalanan anda? Payah juga. Dasar tak syukur. Okay, so pada ketika tu Somad dia ajar saya closing, okay, dan sebagainya. Dan alhamdulillah pada ketika tu daripada paling banyak booking 2 booking pada tahun 2024 apa namanya, bulan 3 dia run ads. Daripada 2 booking sebulan naik 9 booking, naik 10 booking. Bulan ke-4, bulan ke-5 naik 11 booking, bulan ke-6 naik lagi 12 booking. Macam ya Allah, yang datang WhatsApp saya ni semua terah tengkuk. Bang, saya nak tolong sembelih tengkuk saya bang, dah. Macam tu lah. Betul. Saya tu macam baik lah, Somad ni malaikat ni, dah mana datang ni. So tentu saya macam banyak benda saya belajar dengan Somad. Pasal bisnes, pasal management, pasal cash flow, pasal ads, pasal strategi dan sebagainya. Ada sekali tu 2 pagi dia call saya, Darwish, main datang rumah Hassan kan. Itu saya seronok. Saya ni memang lapar gila ilmu. Okey, saya pun datang lah. Punya dia gurau je. Tapi dah saya datang tu, dia lepak lah juga. Dia sudah datang rumah, datang lepak dan share banyak ilmu dan sebagainya. Dan sehinggalah ke akhir ini, kita orang pun masih lagi JV dan sebagainya. Dan sampai hari ini. So, saya punya mentor utama saya, Tuan Somad, Tuan Syauqi, juga Puan Faizah, mentor terawal saya, dan arwah Pak Tam, dan banyak-banyak lagi yang utamanya yang nama saya sebut dah. Okey, so alhamdulillah saya banyak jual rumah affordable. Okey, saya banyak jual produk-produk affordable, dan saya banyak jual rumah projek. Okey, itu nombor 1. Okey, so alhamdulillah apa jadi? Semalam kita belajar Pareto Law, betul?
Daripada 100%, 20% je yang jadi. Betul? So, 2023 sampai 2026 ni, daripada 100% tahun ni, 20% yang saya buat betul, saya share dekat korang. Boleh? So, apa yang saya share ni adalah 20% yang saya buat jadi. Okay? Okay. So, apa result? Apa proven result yang Alhamdulillah dengan izin Allah dapat? Okay. Alhamdulillah pada tahun 2024 dapat top 3 projek. Kira dalam agensi Maxson, saya top 3. Sejujurnya, saya tak ada nak beat sesiapa pun. Cuma saya fikir macam tu, ini Somat dah run ads dan sebagainya, kita tinggal keluh je lah kan. Dan tentu memang lapar. Memang saya tak berharap apa-apa, tahu-tahu ada orang message, tahniah, congratulations, and then benar. Saya pun call Syauqi tadi tu. Okay. So next, pada tahun 2025, laptop. Mana? Okay, ni Alhamdulillah aduh kantoi lah. 2025, Alhamdulillah, kuarter 1, okay, kuarter 1, kuarter award, kuarter 2, kuarter 3, kuarter 4. Setahun berapa kuarter? So Alhamdulillah, 1 tahun 2025 ni fully dapat quarter award lah. Okay. So Alhamdulillah, saya rasa macam benda ni berhasil ni. So saya share benda yang berhasil saja. Boleh? Are you okay? Are you good? Okay. Baik. So Alhamdulillah ni bonus. Okey, Alhamdulillah bonus daripada Maxson 2025. Maxson bagi tahu barang siapa yang commissionnya converted 150,000 dan ke atas dalam masa setahun, maka dia akan mendapatkan bonus daripada kami, iaitu trip ke Jepun. Dan dia bagi mak saya duit. Dia bagi mak saya duit. Dia bagi ibu saya duit parent incentive 300 sebulan. Okay. Ni bukan dia tolak komisen saya, dia bagi tak. Ni Maxson yang bagilah. Okay. So ada tak yang nak bercuti free kat sini? Angkat tangan. Okay. Senang je. Dalam setahun 150,000 je komisen. Okay. Boleh Saya pun ni pun tak target. Tentu pada WhatsApp. Gaduh. Letak je dah dia berdekat. Ni Alhamdulillah, ini personal. So Alhamdulillah pada tahun 2025 ni, tahun lepas, Alhamdulillah dengan izin Allah, Alhamdulillah saya dapat menghalalkan cinta hati saya dekat belakang. So Alhamdulillah kahwin tanpa hutang dan belilah kereta sikit, sedap sikit kan. So, kereta full loan lah, bukan cash lah, jangan lah. Kereta full loan lah. Okay. Okay. So siapa saya sebelum ni? So this is me. Pada tahun 2022. Okay, 2022 saya dah bekerja cantik dah dekat Batu Kawan, site supervisor, basic 2,500. Okay, OT dapat 45,000 sebulan. Okay apa? Umur 22, gaji 45,000, okay apa? Bujang, tak ada apa, kereta pun tak ada. Okay apa? 45,000. Kan? Dan next, sebab saya nak join property agent, saya nak join Akwib, saya nak join Syauqi, saya buat keputusan yang paling gila dalam hidup saya resign 24 jam,
Daripada gaji 4-5 ribu sebulan, saya downgrade diri jadi kuli 1,500. Betul guys. Ini dekat Kilang Albok. Orang Ipoh tahu, orang Syikin tahu Kilang Albok. Okey, 1,500. Nampak ni? Topi putih tu jadi topi kuning. Okey, betapa saya melawan resisten ego. Seorang site supervisor turun kan jadi kuli. Okey, saya melawan resisten sebab saya percaya hasil yang saya kejar tu. Sebab saya nak mula part time, so saya kena dekat. So saya, tapi janganlah ramai turun berhenti kerja apa, kerja pula kat Kilang Lebok ke. Jangan. Bawa tenang Saya cerita kisah saya saja. Dan next, saya tak tahan, saya macam takkan diploma ini je aku dapat. Tak boleh So try alhamdulillah dapat kerja dekat Kilang Sifat Bulai tu. Tapi still part time Still part time property agent. Naik sikit jadi operator. Operator. Topi putih sikit, okay, better lah. Jangan topi kuning. Okay, next. Bismillahirrahmanirrahim. Lines dulu. Sabar. Okay, so ni saya punya lead machine. Saya punya mesin mendapatkan leads yang ini. Okay. Aduh, tak nampak ya. Tak apa, nanti boleh search Darwish Agak Hari. So kalau korang tengok follower saya tak tinggi mana pun, 22,000 sahaja. Okay, 22,000 sahaja. Sekarang ni senang guys, korang buat live je dah dapat banyak followers. Okay. Okay, sekejap dia memang dari tadi slow ke? Okay. So bila korang nak buat closing, inilah cabaran yang korang confirm akan lalu. Apa dia? Confirm akan lalu. Okay. So apa yang korang akan hadap? Dia datang tu macam drive-thru. Lazar, mana ada lagi tak? Ada lagi. Saya, dah belah. Lepas tu korang akan kena blue tick. Okay. Dan korang lead banyak ni, ada 100 lead. Datang semua gaji 1,500. Korang akan hadap benda tu. Okay. Dan korang viewing kena sidai. Ada yang duduk Pening, sanggup datang ke Setiawat nak viewing. Lagi 2 minit dah patutnya. Jadi pukul 10 pagi. Lagi 2 minit 10 pagi. Layan WhatsApp. Maaf lah, tak jadi. Itu time. Emosi tak stabil. Hati tak kuat. Mental lemah. Habis. Disappear. Okay. Dan masalah rent untuk awal-awal ni adalah the lack of knowledge dan the low self-esteem. So sebenarnya low confidence, low self-esteem, macam korang tak boleh nak bercakap dengan klien ke apa ke, semua tu berawal daripada lack of knowledge. Okay, semua benda ada teknik. Semua benda ada teknik. Okay, just kena belajar dan train. Simple je. Okay, kalau dalam masa setahun ni, sekarang bulan 4, okay, saya nak tanya korang semua. Kalau dalam masa bulan 4 ni, sampailah 6 bulan dari sekarang, kalau katakan semua dalam ni satu booking pun tak dapat, soalan saya adalah, korang untung ke korang rugi? Siapa cakap untung? Angkat tangan. Siapa rasa dia untung? Angkat tangan. Siapa rasa dia rugi? Angkat tangan. Okey, ada seorang je rugi. Kenapa rugi? Dah menyesal, angkat tangan. 6 bulan tak collect booking.
Apa yang rugi? Siapa yang rugi? Oh, diri sendiri. Okay. Bagus. Okay, soalan ni sebenarnya jawapan dia tak ada betul, tak ada salah. Tapi soalan ni akan buat korang berfikir, uish, kalau tak ada booking ni, aku untung ke aku rugi? Okay, masing-masing ada pendapat masing-masing. Korang akan nampak lepas 6 bulan ni apa yang korang akan cuba dapatkan. Lepas 6 bulan ni korang akan cuba collect booking secepat mungkin, buat duit secepat mungkin. Okay, so next. Okay, saya ada satu coach ni. Bukan saya punya coach, saya lupa siapa punya coach. Coach dia adalah, the best closing is when they don't even realize you have closed them. Okay, maksudnya apa? Maksudnya klien ni dia tak sedar yang dia kena close. Okay, dan apa yang dia sedar, dia ingat dia buat keputusan tu 100% dia punya keputusan. Padahal kita yang close dia, tapi dia rasa 100% dia yang buat keputusan tu. Okay, so next. Are you okay? Are you good? Team Suffrage. Okay, so ini cara fikir untuk orang closing, cara fikir. Okay, cara fikir. Okay, kalau cuba sini masih lagi ada kerja full time, angkat tangan. Okay, ramai. Okay, bagus. So, bila korang kerja full time, bila korang kerja makan gaji, korang ada majikan dekat atas, setuju tak korang akan buat task bila diberi? Setuju tak? Kalau tak ada task, mengulang. Betul? Jujur dengan saya, jujur. Kalau tak ada task, korang buat apa? Pergi mengulang. Okay? So, kalau korang diberi task, okay, buat A sampai D korang akan buat sampai mana? A sampai C atau D? Betul? Betul? Tapi dalam ejen hartanah tak ada siapa akan menyuruh kita. You all yang menentukan masa depan you. Sebab bila you all kerja makan gaji, yang menentukan masa depan, yang akan menjaga prestasi kamu ni adalah bos. You tak fikir, okay, kita siapkan task, kita dapat gaji, settle. Tak, dalam semua orang dalam ni semua dah jadi entrepreneur. Okay, korang dah kategori bekerja sendiri. Tak ada siapa akan paksa korang. Okay, melainkan Puan Faizah kita. Tak adalah. Dia akan remind, dia akan follow up kita. Okay, so korang yang menentukan. So ini adalah cara fikir closing. Okay, pertama, saya selalu anggap saya ni waiter kedai makan. Okay, waiter kedai makan. Tapi bila kita pergi kedai makan, selalu kan kita macam kedai makan dia, waiter tu datang, dia buka kaunter je, dia diam je. Betul tak? Kita pun tengok menu ya, tengok. Lastnya dia tengok ais juga kan. Tapi kalau kita pergi high end punya restoran, dia punya waiter lain tak? Datang, welcome. Hari ni kita ada menu paling best, hot selling. Ni. Minat mana? Hot selling ke yang ni? Betul tak? Okay. So saya selalu anggap saya ni waiter kedai makan. Okay, kita serve. Dan kedua, kita ni bantu orang buat keputusan. Kita bukan paksa, kita bantu orang buat keputusan. Tulis kalau rasa benda ni penting. Bantu orang keputusan. Dan yang ketiga, saya always setkan siapa yang datang jumpa dengan saya. Leads kan? Yang datang nak beli rumah. Okay, ada dua kebarangkalian yang akan berlaku dekat dia ni. Pertama, dia beli rumah dengan saya. Kedua,
dia menyesal tak beli dengan saya. Okey, ada dua benda tu yang akan saya buat. Dan yang keempat, last sekali, kita ni manusia, kita ada emosi. Okey, kita ni benda yang Muslim, saya selalu berpegang, kita ni usaha sahaja, result 100% kita serah pada Allah. Okey, boleh? Setuju tak kalau saya cakap dengan kata-kata anda boleh menangis? Saya tak dengar. Setuju tak dengan kata-kata orang boleh menangis? Setuju tak kalau dengan kata-kata orang boleh jadi gila? Setuju tak dengan kata-kata orang boleh gembira? Setuju tak dengan kata-kata orang boleh jatuh cinta? Setuju tak kalau saya cakap dengan kata-kata orang boleh hantar receipt booking? Okay, bagus. So next. Okay, so ini antara dosa-dosa besar yang masuk api neraka. Dosa besar ketika closing di WhatsApp. Okay. Okay. Pertama, jangan terlalu struggle nak berkenalan dengan customer. Okay. Yang kedua, jangan nampak terlampau desperate. Dia WhatsApp, "Halo, Assalamualaikum cik." Unit memang tengah dah tinggal 2 unit je. Baik cik, booking sekarang. Desperate betul tu. "Cik, saya nak fikir." "Cik, jangan fikir. Terus booking sekarang. Saya komisen dah tak habis tadi." Okay, so dan jangan intro dengan form details. Siapa kat sini dah pakai WhatsApp Business? Angkat tangan. Ada yang tak pakai lagi. Barang free tak pakai lagi. Okay, so dalam WhatsApp Business dia ada satu features. Namanya auto reply. So ada orang ni dia macam aku ni bagus aku auto reply. WhatsApp sap, nama siapa, kerja kat mana, minat rumah kat mana, gaji berapa, dia terus hantar form details. Okay. Closing ni ada banyak cara. Okay, dan cara-cara tersebut mengikut kepada barang yang nak dijual. Okay, kita bukan jual barang harga bawah RM10. Kita bukan jual barang yang berharga bawah RM10,000. Tapi kita jual barang yang berharga 6 angka, guys. So tolong respect harga tu, guys. Dan closing cara ni, korang tak boleh direct closing. Okay, korang tak boleh consult closing. Tapi cara dia adalah hybrid. Maksud ada masa consult, ada masa direct. Okay, tak boleh terus mana ni harga ni? Payment sekarang. Kita jumpa kat sini, betul tik payment lah. Okay, payment lah. Tak, dia tak macam tu. Okay. Dan last sekali adalah jangan spam client detail. Dia WhatsApp, Assalamualaikum. Ini ejen Safrish kan? Saya berminat dengan rumah dekat Simpang Pulat. Hantar terus gambar rumah semua. Waalaikumsalam, masih belum tu hantar. Jangan shock sendiri. Dia ada cara dia. Kejap lagi saya share. Boleh? Boleh. Yang belakang boleh nampak ke? Saya duduk belakang pun saya tak nampak. Kalau korang betul-betul berminat, korang boleh ambil kursi letak kat depan. Saya takkan halau. Okay, next. Okay, so inilah 4 jenis manusia yang korang akan jumpa. Korang kena terimalah hakikat ni. Inilah 4 jenis orang yang korang akan jumpa. Yang pertama, dia tak nak tahu, dia tak minat pun. Percayalah. Walaupun dia isi form, dia contact, korang dapat leads, kan? Percayalah korang akan jumpa. Yang pertama, dia tak nak tahu dan dia tak minat. Yang kedua, dia nak tahu, dia nak tahu tapi dia tak minat. Dia nak tahu je. "Halo, Assalamualaikum, Ejen Safri lah. Tadi Asyik ada tengok tadi video kat TikTok.
Cantik rumah tu ni. Oh ya cik, masih available je. Oh cik nak tahu je, tak minat pun. Anda nak tahu je. Betul. Terimalah hakikat. Yang ketiga, dia ni nak tahu, dia minat lah. Saya minat ni, saya nak beli rumah ni. Memang cantik memang yang depan saya. Cik, umur saya dah 60. Saya sekarang ada bantuan zakat lah 500 sebulan. Macam mana? Okay. Dan last sekali korang akan jumpa orang yang nak tahu dan dia minat rumah dan dia layak. Okay. So dia, saya minat rumah ni. Rumah ni harga apa bulan-bulan? 1,200. Cik gaji berapa? Saya dah lah 5,000 je. Boleh. Okay, booking. Settle. Okay. So, dalam 4 jenis orang ni, kau nak jumpa orang macam mana? Kau nak jumpa orang macam mana? Yang belakang, kau nak jumpa orang nombor berapa? Okay, bagus. Marah nampak. Okay, bagus. So, bila kau nak jumpa orang nombor 4 ni, kau kena cari orang yang kategori nombor 4 ni. Maksudnya apa? Saya masuk sikit je. Bila nak buat video, rumah tu terang-terang bulan-bulan 1,800. Tapi hook video, inilah rumah paling murah dekat Malaysia, gaji 1,500 pun boleh beli. Memang kau yang akan jumpa orang macam mana? 3 lah. Okay? So, siapa yang korang panggil, itulah yang korang akan dapat. Boleh? Okay, bagus. So next. Bila nak masuk closing ni? Bila nak masuk ni? Okay, sekejap lah. Loading ni. Allah selamat. Dia loading ya? Alamak. Ni back. Aduh dah kantor ni. Dah pakai line ni. Ini bukan laptop aku. Okay, so guys. Okay, so ini dia punya. Semalam kita belajar Pareto Law. Okay, dalam Pareto Law 20% je jadi. Betul? Kita boleh applykan dekat semua situasi. 20% jadi. Tapi guys, dalam closing, cuba teka berapa persen saja yang jadi. Jangan jawab. Anda tahu berapa persen je jadi? 1, 10, 2. Berapa persen jadi? Okay, tak apa, kita next slide. Sabar orang nak. Okay, sabar. Dah tekan. Tak apa, lagi saya tunjuk boleh. So, ada satu quotes ni daripada Tuan Abdul Somad. Okay, cuma quotes ni bukan original. Okay, cuma saya murnikan sedikit ayat. Saya sopankan ayat. Okay, pada ketika tu saya buat satu kesilapan. Okay, saya buat satu kesilapan yang mana Somad ni dah run X. Dah run X. So, saya buat satu kesilapan yang dia tak boleh terima. Dan saya kena maki kan. Tak ada kena maki. Saya kena sound lah. Tapi saya dah murnikan ayat tu. So ayat dia macam mana? Kalau closing kau bergantung pada mood klien, itu bukan closing. Itu nasib. Kalau agent sebenar closing ikut sistem, bukan emosi. Boleh? Itu saya kena sound sobat. Dan tu pula lepak 2. Saya nak menangis. Okay. Lepas tu, apa saya buat adalah saya tak follow up. Okay, saya tak follow up. Lepas tu tanya saya, kenapa tak follow up? Dada dia baik. Cakap dia ni, aku rasa dia ni macam tak nak beli lah. Aku rasa
Selalu orang macam ni dia tak beli dia kan. Atau payslip pun tak hantar. Saya tak follow up pun. Aku dah minta payslip lah ni, tengok ni. Tak hantar pun. Tu aku tak follow up tu. Itu time kepala dia dah merah. Dia cakap tu saya dah murni ayat dia. Kalau closing ikut emosi, itu bukan closing. Itu nasib. Tapi kalau closing ikut sistem, tapi agent sebenar, dia closing bukan ikut emosi, tapi dia ikut sistem. Ikut apa? Sistem. Okay, so apa sistem dia? Next. Okay, inilah dia sistem closing. Okay, ini sistem closing. Yang pertama intro, yang kedua fact finding, yang ketiga presentation, and then yang keempat check match loan, yang kelima attempt to close, dan yang keenam adalah close. Okay, yang ni general tau, dia dalam dia ada detail lagi. Okay, tapi saya nak cerita pasal Pareto law dalam closing. Okay, so dalam 100 leads 4% je yang akan close. Okay, yang ni saya cakap untuk kategori affordable dan rumah projek. Okay, rumah affordable dan projek. Dia lain kategori, lain rate dia. Okay, so korang dah dapat berapa leads? Korang dapat berapa leads? So berapa booking patut dapat? 4 booking Boleh 4 booking. Saya tunjuk korang dapat 4 booking. Boleh? Okay, bagus. So, lepas intro kita akan fact finding. Okay, daripada intro ni, kalau ikut data, kalau ikut sistem sepatutnya daripada intro tu 50 orang je yang akan reply. Sebenarnya 50 orang yang akan reply. Dan daripada 50 orang yang reply tu 25 orang je yang korang berjaya hantar detail rumah. 25 je daripada 100 tu. Dan daripada 25 tu 13 je yang hantar payslip. Okay, daripada 13 yang korang hantar payslip tu 7 je yang viewing, yang nak booking dan sebagainya. Okay, dan daripada 7 ni 4 je yang betul-betul masuk booking. Okay, dan sebenarnya daripada 4 yang booking ni, sebenarnya kalau ikut data 2 je yang berjaya convert. Maksudnya loan lulus. Mungkin lagi separuh tu loan reject, kita tak tahu. Itu adalah standard normal. Okay, tapi kalau korang pakai sistem ni, korang dapat leads, letak dekat Google Sheet, tulis berapa leads, okay, catat berapa orang reply, semua. Okay, catat. So, kalau korang hantar presentation 10 orang, kat mana yang problem? Kalau dekat presentation 10 orang je yang nak presentation, kat mana yang problem? Fact finding. Okay, kalau yang hantar payslip 5 orang je, kat mana yang problem? Presentation. So maksudnya daripada sistem ni korang dah boleh tahu kat mana problem. Okay, tapi kalau korang ada 10 leads, berapa booking sebulan? 0.04%. Itulah jumlah booking. So kalau korang target, saya bulan-bulan saya nak 5 booking. Okay, so berapa lead nak kena cari? Dah boleh kira. Okay, so next. Semua jelas? Okay, bagus. So untuk korang, funnel ni kita pakai daripada tahun 2023 sehinggalah ke hari ini. Memang semua tim Safrish pakai yang ini. So boleh zoom dekat-dekat. Yang ni saya tunjuk contoh saya pakai, bukan porel, saya memang saya pakai, saya screenshot. Okay, zoom. Allahu Akbar.
Okey, zoom lagi. Okey, saya kalau intro, sebab kita jual rumah. Okey. So respect harga tu, saya akan hantar business card. Tu saya selit sikitlah gambar-gambar dengan klien kan. Hai, saya Darwi Azhari, ejen tanah berdaftar di bawah Maxi Realty. Okey, korang kena bangga guys, korang berdaftar di bawah Maxi Realty. Top 6 agency in Malaysia. So saya tulis top 6 agency ni, dan saya dah bantu lebih 153 keluarga memiliki rumah yang dapat. Boleh saya tahu nama dan selesa panggil apa? Okey. Dia tak jawab nama dia. Betul saya tanya lagi, minat rumah yang mana je? Saya bagi dia 2 soalan. Dekat 9 bulan ada lagi ke yang tepi jalan? Okey. Next. Okey. Cuba kalau boleh zoom lagi. Okey. Okey, atas sikit. So, korang nampak tak gambar ni? Biasanya saya akan edit sikit gambar tu. Okey. Tak gambar tu balik. Jadi saya akan hantar masih available. Kenapa saya hantar gambar ni? Saya tak hantar semua gambar, saya hantar satu gambar, muka depan je. Kenapa saya hantar gambar ni? Siapa willing untuk saya nak jawab. Kenapa saya hantar gambar ni? Ha? Detail. Okay. Tak, kenapa saya hantar? Angkat. Siapa jawab? Sebab nak share dengan orang lain. Sebab tak share dengan orang lain? Share dengan wife apa. Tak. Bagi dia jelas aku. Apa dia? Nak bagi dia rasa sifat ingin tahu tu lebih detail dalam rumah. Okey, bagus. Lain punya jawapan? Intro. Ha? Bagi ingat. Okey, baik. Banyak benar soalan. Okey, so tujuan saya adalah saya nak buat pre-marketing. So maksudnya, saya minat orang 9 bulan tepi jalan tu. Saya pun hantarlah produk ni, takut 9 bulan lain ke. Itu yang pertama. So bagi dia ingat balik produk ni, saya marketing balik. Okey. So saya terus tanya. Ini kita dah masuk dekat fact finding Kita dah masuk funnel fact finding. Okey, filter yang kedua. Saya akan tanya 2 soalan saja. Okey, ini rumah pertama ke atau rumah kedua? Pertama jawabnya. Tak apalah. Saya pun reply, terbaik, rumah pertama terbaik. Sebabnya boleh mohon full loan, offer diskaun terawal, percuma you orang kawan. Setuju tak kalau saya cakap tak semua orang tahu rumah pertama boleh full loan? Setuju tak? Setuju. Sebab tu saya bagi tahu benda ni. Sebab tak semua orang tahu. Dia macam, aku mahu tahu boleh full loan. Wah. Okey. Lepas tu saya terus tanya, planning nak duduk sendiri ke atau nak sewakan Nak duduk sendiri. Okey, cuba ke bawah sikit. Saya akan tanya 2 soalan ni je. Yang pertama atau kedua, ini nak duduk sendiri ke atau nak sewakan? Okey. 2 benda ni korang wajib tahu. Okey. Kalau di rumah 2, kenapa? Siapa tahu? Betul, dia tak boleh full loan. Dia boleh loan 90% saja. So kita dah tahulah, okey. Kat situ dah boleh tahu lah, tengok stok mana rumah yang sesuai boleh full loan dan sebagainya. Okey. And then cakap dulu, best cik untuk duduk. Lokasi strategik, berdekatan dengan kemudahan di sekolah, pasaraya dan akses kepada Ipoh. Saya share detail rumah dulu, boleh? Saya ni soalan. Kenapa saya tanya soalan tu? Jangan jawab. Siapa? Tak nak butik? Bagi dia sesiasa menjawab. Kenapa saya tanya soalan, saya share detail rumah dulu, boleh? Kenapa saya tanya soalan tu? Tak nak end conversation? Dia kurang tepat. Dia macam ada mentality nak tengok. Yes. Hampir dekat. Engagement. Jawapan tu betul sebenarnya, tapi dia kurang tepat. Siapa lagi? Kenapa? Tak nak spam. Betul. Okey. Korang pernah tak duduk kat meja makan, tiba-tiba ada orang datang. Dia letak kopor dia. Tong. Cik, nak beli yang mana?
Ini satu RM5, ini satu RM10, semua sekali RM30. Ini malam saja. Kan? Best ke tengah makan? Tapi pernah tak jumpa, Assalamualaikum bang, selamat malam. Malam ni malam raya. So malam ni saya nak buat promotion. Boleh saya share sikit produk ni yang sedap dekat Ipoh ni 2 minit je. Boleh? Kita boleh lah. Siapa yang otak tu? Okay, boleh kan? Okay, so ini namanya permission marketing. Permission marketing. Okay, maksudnya bila kita tanya soalan ni, kalau dia jawab ya, maksudnya dia akan tengok detail rumah tu. Okay, dia akan main shot sendiri. Maksud kita hantar tu dalam keadaan dia yang nak. Okay, so next. Ke tepi sikit. Atas sikit.